sidang penonton dan juga pendengar yang saya kasihi. Pada pagi ini sebagaimana biasa kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam kitab Ahasinul Kalim Syarhul Hikam. Kitab Hikam Ibn Atta'illah yang kita syarahkannya. InsyaAllah pada pagi ini kita masuk hikmah yang ketiga. Hikmah yang pertama sebagaimana yang telah kita bincangkan sebelum daripada ini menceritakan kepada kita terkait dengan bergantung kepada amal yang dinyatakan min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja inda wujudiz zalali. Daripada tanda bergantung kepada amal seseorang itu, apabila dia kurangnya ibadat, maka dia merasa kurangnya harapan dan permohonannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini penyakit yang bahaya, yang bala kepada orang yang memahami akan Allah Subhanahu Wa Taala dan makrifah dengan sebenar-benarnya. Keduanya berkenaan dengan hikmah tajrid tanpa usaha yang disebut. Ada orang tu berusaha, ada orang tu menyerah kepada Tuhan. Ada orang tu kedudukannya dia kena bekerja, ada orang tu kedudukannya kena beramal, kena beribadat dan seumpamanya. Maka kedua-duanya itu ketentuan Allah yang wajib kita redha dengan takdirnya, di samping kita berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk melakukan tanggungjawab kita yang sewajibnya. Pada pagi ini insya-Allah kita bincang pula berkenaan dengan hikmah yang ketiga. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bikum amin. Sawabikul himami la takhriku aswar al-aqdar. Keinginan yang kuat tak dapat menembusi tembok-tembok takdir. Asy-Syurnubi menyebutkan hikmah ini dibawakan oleh sebagai penjelasan kepada hikmah sebelumnya. Dan pembukaan bagi hikmah yang berikutnya. Dia ada kaitan turutan sebelum dan selepas. Ia bermaksud apa yang telah ditentukan Allah sejak azali tak dapat diatasi atau dicapai oleh kehendak manusia yang kuat. Kerana kehendak tersebut dikelilingi dan dilindungi oleh ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Ajibah menambah dikandung menyatakan bahawa Ibnu Atta'illah berasa bimbang jika ada orang yang menyangka bahawa himmah cita-cita dapat menembusi pagar qadar Allah Ta'ala. Justru dipertegaskan dengan hikmah ini. Sawabikul himami la takhriku aswar al-aqdar. Keinginan yang kuat tak dapat menembusi tembok-tembok takdir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di mana kalimah yang digunakan ialah sawabikul himam. Apa makna sawabikul himam? Daripada kalimah sabiqah, iaitu terdahulu atau di hadapan. Apa yang telah tertakdir terdahulu. Manakala himam daripada kalimah himmah, iaitu kekuatan dalaman hati yang menginginkan sesuatu. Kata orang, semangat yang jitu, yang kental, cita-cita yang utuh, yang unggul, serta keazaman yang tinggi. Sekiranya keinginan tersebut mulia, ia dinamakan himmah yang tinggi, himmatun aliyah. Seperti tuntutan untuk mendapat keredaan Allah atau makrifah kepada Allah atau beribadat kepada Allah. Manakala yang tidak mulia seperti tuntutan dunia dinamakan tuntutan yang rendah, himmatun daniyah. Maknanya tuntutan yang rendah sebab dunia ni dekat sangat. Baik. Al-aqdar sesuatu yang berlaku mengikut ketentuan Allah yang azali. Al-aqdar ni sesuatu yang berlaku mengikut ketentuan Allah yang azali. Mafhum hikmah. Suatu yang ditentukan Allah sejak azali tak boleh diubah dengan apa jua pun, termasuk kekuatan azam tekad hati kita. Asy-Syurnubi berkata dalam bentuk kiasan, takdir diibaratkan sebagai sebuah kota yang mempunyai tembok yang melindungi dan menjaganya. Tembok besar, kukuh, ampuh. Orang yang mencari kebenaran perlu meyakini bahawa keinginan hanyalah sebab-sebab biasa yang tak mempunyai pengaruh sebenar.
Apa yang terjadi daripadanya hanyalah dengan kehendak dan ketentuan Allah Ta'ala, iaitu berlaku atas izinnya, bukan atas sebab keinginan itu sendiri. Oleh itu, keinginannya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan tak akan memberikan manfaat dan pengaruh dalam realiti sebenar. Maksud yang ingin disampaikan oleh Ibn Athaillah Sakandari adalah kita hendaklah berusaha dengan segala kemampuan dan carilah hasil yang diinginkan serta gunakanlah sebab-sebab di dunia ini yang Allah telah menempatkan sejauh kemampuan. Namun ketahuilah bahawa sebab-sebab yang digunakan, meskipun kelihatan berkesan dan kuat pada zahirnya, ia tetap akan berubah menjadi sesuatu yang tidak ada tiada daya sekiranya bertentangan dengan ketentuan dan kehendak Allah yang telah ditetapkan sejak azali. Maka inilah keterikatan antara hikmah ini dan hikmah sebelumnya, iaitu orang yang akan kekal berada pada landasan yang benar apabila mereka tidak terkeluar daripada tembok takdir ilahi ini. Orang yang ditetapkan oleh Allah untuk berusaha musabbib dan orang yang ditetapkan oleh Allah ditempatkan dirinya dalam golongan ahli ibadah tanpa berusaha mutajarrid, kedua-duanya beramal kerana Allah dan berada di jalan yang benar sekiranya mereka tidak mendahulukan keinginan mereka untuk keluar dari ketetapan tersebut. Sementara itu, menurut Ibnu Ajibah, himmah seorang ahli tajrid yang faqih pada biasanya benar dan selamat daripada terkeluar daripada landasan kebenaran, seperti mana sabda Rasulullah SAW, rubba ash'as madfu' bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Mungkin seorang lelaki yang selekeh, yang berdebu, yang kusuk masai, yang diusir ketika dia berada di pintu rumah orang minta sedikit bantuan, tetapi sekiranya dia bersumpah dengan nama Allah, nescaya akan ditunaikannya. Al-Imam Nawawi berkata perkataan Ash'as iaitu kusuk masai dan berdebu tanpa diletakkan minyak atau bercelak, sedangkan orang yang ditolak dari pintu dan dihalau sebagai penghinaan padanya sekiranya dia bersumpah dengan nama Allah, nescaya Allah akan menunaikannya. Ini kerana Allah memuliakannya dengan anugerah doa mustajab dan memeliharakannya daripada berbohong dalam sumpahnya. Ini sebagai petanda mulia kedudukannya di sisi Allah sekalipun di sisi manusia dianggap hina. Imam Nawawi juga berkata makna qasam sumpah di sini adalah doa dan dikurniakan hajatnya. Wallahu a'lam. Sedangkan Al-Munawi berkata sekiranya dia bersumpah dengan nama Allah, nescaya akan ditunaikannya. Ini kerana kalau dia memohon kepada Allah dan bersumpah dengan melakukannya, nescaya dilakukannya dan tak dihina permohonannya. Sebab kerana hatinya, keadaannya sentiasa mengharapkan kepada Allah yang menjadi sebesar-besar sebab mustajab doa. Daripada sini sunat untuk memohon hujan dengan berpakaian seperti itu. Itu dia, maknanya kalau kita nak mohon hujan, kita pakaian yang selekeh, yang lusuh sebagai tanda kepengharapan kita kepada Allah dan berdasarkan kepada nas hadis tadi. Syekh kami berkata Allah mempunyai hamba-hamba apabila mereka berkehendak sesuatu, nescaya akan mendapatkannya dengan izin Allah. Iktibar hikmah. Pertama, wajib kita berantikab bahawa segala himmah cita-cita merupakan sebab pada adat sahaja yang tak memberi apa-apa kesan. Bahkan segala yang berlaku walaupun dengan kehendak sendiri datangnya daripada qada Allah dan qadarnya. Justru kehendak kita makhluk yang berlainan daripada kehendak Tuhan tidak memberi sebarang manfaat dan kesan pada hakikatnya. Benarlah firman Allah, wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan adalah Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Syekh Wahbah Zuhaidi berkata Allah sentiasa maha berkuasa atas segala sesuatu kerana kuasanya tak hanya terbatas pada hal tertentu. Baik, ini menunjukkan kuasa Tuhan sifatnya mutlak. Daripada Ibn Umar radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadarin hatta al-ajz wal kais. Setiap sesuatu dengan qadar sehingga masalah lemah dan cerdik sekalipun.
Riwayat Muslim, Ahmad, Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dan Ibn Hibban. Al-Munawi menjelaskan setiap sesuatu dengan takdir Allah pada azali lagi. Dan semua yang ditakdirkannya pasti berlaku. Dikehendaki di sini adalah semua makhluk yang tertakluk dengan iradah azaliyah berdasarkan kepada sistem kehidupan mengikut tertibnya. Ini dia. Mana setiap yang takdir Tuhan tu pada azali tu nak tak nak mesti berlaku. Wa kullu ma qaddarar rahmanu maf'ul. Setiap apa yang ditakdirkan Tuhan pasti berlaku sebagaimana kata penyair. Disebutkan juga dalam hikmah ini dengan lafaz himmah. Dalam menjelaskan maksudnya, Syekh Zarruq berkata, himmah terbahagi kepada 3 jenis. Himmatun qasirah membawa maksud azam dan cita-cita tanpa melakukan apa-apa. Nak je. Himmatun mutawassitah membawa makna perbuatan berserta kesungguhan dan kesempurnaan sama ada secara tiba-tiba atau biasa. Himmatun sabiqah, kekuatan yang membawa kepada berlakunya sesuatu seperti ahli silap mata dengan sihirnya dan wali dengan tahqiq dan yakin bahawa semuanya dengan kudrat kuasa Allah. Sebagaimana firman Allah, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada sesiapa pun kecuali dengan izin Allah. Sufyanus Tsauri, seorang ulama yang besar, menyatakan, tidaklah penyihir itu memusnahkan seseorang kecuali dengan izin Allah. Jangan percaya kepada sihir memberi kesan, tapi Allah lah. Dia tak macam kita, dia cara dia, tapi sebenarnya yang memberi kesan Allah. Wa ma hum bidarrina min ahadi bihi min ahadin illa biiznillah, dengan izin Allah. Muhammad bin Ishaq menyatakan izin Allah di sini maksudnya dia membiarkan tidak ada penghalang antara sihir dan tujuan tersebut. Menurut Al-Hasanul Basri, sesiapa yang dikehendaki Allah maka dia dikuasai sihir. Namun sesiapa yang tidak dikehendaki maka dia tidak akan dikuasai sehingga tidak mampu menyakitinya. Lihat tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Imam Ibn Katsir. Kedudukan himmah ini mulia bukanlah berdasarkan sebutan dahulu dan dicita-citakan tetapi berdasarkan sesuatu yang dicita-citakan. Syekh Ibn Abbas berkata, sekalipun berlaku kepada para wali seperti karamah dan pada yang lain seperti istidraj atau tipu daya, namun wajib beriktikad bahawa asbab tidak memberi kesan dan sebarang tindakan malahan hakikatnya semua berlaku daripada dia, yakni Allah yang Maha Esa sahaja. Menurut Imam Ibn Ajibah, gurunya Al-Arabi berkata, Al-Murid yang dimaksudkan yang sebenar adalah jika fana pada namanya, maka apa-apa yang dicita-citakan akan berlaku. Maknanya dia tak nampak lagi daripada pihak dia, tapi dia hanya kembalikan ketentuan itu kepada Allah dan berserah selepas dia minta. Dia bukan kerana aku tak. Tetapi jika fana pada zat, semua perkara terarah kepadanya sebelum dicita-citakan. Inilah yang sahih. Dalam sebuah hadis kursi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه. Ini hadis Nabi tapi dipanggil hadis kursi, yakni Allah berfirman, tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu amalan saleh yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang aku wajibkan dalam Islam. Sembahyang yang wajib itu adalah perkara utama, puasa yang wajib dan lain-lain lagi.
Dan sentiasa hamba-Ku mendekatkan diriku dengan amalan tambahan. Kalau dia tambah lagi dengan amalan sunat, sembahyang sunat, puasa sunat, sedekah sunat, sehingga aku pun mencintainya. Siapa kepada Allah, kasih kat dia. Maka apabila aku kasih dan cinta padanya, aku menjadikan pendengaran dia, penglihatan hamba tersebut, pukulan tangannya, langkahan kakinya yang menguatkan baginya. Jika dia meminta sesuatu kepadaku, nescaya aku tunaikannya. Riwayat Bukhari. Hadis ini kata At-Tuhi, hadis ini adalah usul dalam menuju kepada Allah dan mencapai makrifah dan cita-citanya. Jalan untuk menunaikan perintah-perintah fardu yang batin adalah iman dan zahir adalah Islam. Cantuman atau gabungan kedua-duanya adalah ihsan. Sebagaimana yang dicantumkan oleh hadis Jibril alaihissalam, ihsan merangkumi makam-makam para salih yang menuju kepada Allah dan terdiri dari zuhud, ikhlas, muraqabah dan sebagainya. Diketahui umum bahawa hakikat hadis ini bukanlah dipahami secara literal, kerana jika dipahami secara literal ia boleh mendatangkan kesesatan. Sebab tangan Allah tu tangan dia jadi begitu dah. Jadi tak, tapi ada tafsiran yang kita tengok. Nak dengan jelas lagi tuan-tuan, hadis tu disebut dalam hadis 40 dan kami telah bahaskan dan syarah panjang lebar dalam hal ini. Boleh tengoklah panjang. Disebabkan itu, ia perlulah difahami dengan cara yang lain sesuai dengan pandangan ulama Islam yang muktabar. Antara tafsiran para ulama terhadap permasalahan ini ialah seorang insan apabila sudah menjadi wali Allah, dia taat, dia patuh pada perintah Allah, maka dia berada dalam perlindungan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga pendengarannya yang mana menjadikan apa yang dia dengarnya itu adalah perkara yang diredai Allah. Begitulah dengan penglihatan pada tangan. Maknanya apa yang dia hidup, dia buat, dia lakukan, dia kata, dia sebut, dia tindak, semuanya dapat reda Allah. Maknanya berbetulan dengan ketaatan kepada Allah. Semuanya kita syarahkan dalam buku ni tuan-tuan, panjang lebar lah kalau nak ceritanya satu persatu. Kedua, Allah menjadikan yang terbaik bagi segala amalan perbuatan anggota tubuh badan serta panca inderanya. Segalanya bertepatan dengan kehendak Allah. Contoh tuan-tuan, orang ni buat baik, tapi oleh kerana dia ni telah menjadi orang yang begitu baik dengan Tuhan dan Allah sayang dia, Allah jadikan orang ni dia tidak buat baik, dia buat lebih baik daripada itu. Nabi berjalan, Nabi masuk, Nabi tengok dua kumpulan sahabat dalam masjid. Satu sedang duk zikir ataupun duk ibadat, satu lagi sedang belajar. Nabi kata ni baik, dan Nabi pergi tempat orang yang belajar ataupun orang yang sedang menuntut ilmu. Maknanya dua kebaikan tidak setaraf. Ada yang lebih, ada yang sangat lebih, ada yang amat-amat lebih. Tengok tu cara dia. Ketiga, Al-Imam Syaukani berpendapat yang dimaksudkan dengan hadis di atas adalah bahawa Allah akan memberikan cahayanya kepada setiap badan yang disebut dalam hadis. Dengan cahaya itulah anggota badan tersebut akan berjalan menelusuri jalan hidayah dan menjauhi jalan kesesatan. Tuan-tuan, pagi-pagi kita disunatkan pergi ke masjid, pergi semayang ataupun bersemayang berjemaah. Saya sebut dalam buku Sunat Solat, Ensiklopedia Solat Sunat. Dalam buku ni kita ceritakan bahawa, buku Ensiklopedia Solat Sunat ni, kita ceritakan berkenaan dengan doa ketika waktu pagi. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa shimali nura wa amami nura wa khafi nura wa fawqi nura wa tahti nura wa atini nura wa azimni nura wa ja'alni nura. Atau kama qala. Doa ini kita minta pandangan kita, hati kita, pendengaran kita, semuanya bercahaya. Kiri, kanan, belakang, depan, atas, bawah bercahaya. Beri pada kita cahaya. Salah satu cahaya itu di mana cahaya hidayah yang menyebabkan kita terpandu dan kita terarah ke arah kebaikan dan kita selamat jauh daripada kesesatan. Macam ini disebut.
Dalam keadaan seseorang telah dipenuhi jantung hatinya dengan kecintaan, makrifah, pengagungan, rasa takut dan rindu kepada Allah, maka jantung hatinya akan membesarkan Allah semata-mata, dan ini akan menjadikan anggota tubuh badan serta panca inderanya turut membesarkan Allah. Tidaklah ia mendengar melainkan pendengarannya itu kerana Allah. Tidaklah dia melihat melainkan penglihatannya itu kerana Allah. Tidaklah apa yang dipegangnya melainkan kerana Allah. Dan begitu juga dengan kakinya, hanya melangkah kerana Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan hadis tersebut, sebagaimana tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Al-Kafi yang saya sebutkan tadi. Kemudian katanya lagi, sekalipun demikian kita tetap yakin bahawa semua itu adalah qada Allah. Sebab itu Syekh Ali berkata, apabila kami berkata sesuatu dan benar, bila kami cakap sesuatu itu benar, maka kami gembira sekali. Sebaliknya jika tidak berlaku, kami gembira 10 kali. Hal ini kerana mentahqiqkan makrifah Allah. Apa maksud? Kalau kita orang-orang yang baik ni kata, Masya Allah, nampaknya petang kan nampak hujan. Nampak. Tiba-tiba petang tu tak hujan. Mula-mula tiba-tiba petang tu hujan. Allahu Akbar. Ini bukan ramalan. Gerak hati yang kita ada sebut berkenaan dengan apa yang dinamakan sebagai, kadang-kadang tu dipanggil firasat. Firasat ni maknanya jangkaan hati kita. Dan kita ada sebut dalam buku firasat baru ni. Kat mana buku tu? Lupa dah. Okey. Dalam firasat. Firasat ni banyak jenis. Macam-macam ada kalau kita tengok. Jadi kalau dia kata sesuatu betul, Alhamdulillah, mungkin ada tanda, ada rasaan dia seumpamanya, maka dia gembira sekali. Tapi kalau dia kata, rasa petang ni mungkin hujan kot, tengok suasana gini-gini, tiba-tiba tak hujan, maka dia gembira 10 kali. Kenapa? Kerana kehendak Allah tidak hujan. Jadi dia gembira mengikut kehendak Allah. Dia tak lagi meraihkan kepada kita. Macam kita, kalau kita tu tengok dah, aku kata dah. Macam aku kata kan. Seolah-olah kita masih menisbahkan kepada kita. Sedangkan dalam masalah takdir ilahi kepada Allah. Maka cara seperti itu jauh dia faham dan dia reti. Tak macam kita ni. Seorang ditanya dengan apakah kamu kenal Tuhanmu? Macam mana kamu nak makrifah kenal Tuhanmu? Jawabnya dengan membatalkan segala keazaman. Okey, tak ada. Maksudnya, hal ini termasuk dalam membatalkan hemah yang kuat pada manusia yang lemah seperti mana yang berlaku kepada ahli sihir. Tengok. Kadang-kadang kita tengok hemah yang tinggi. Tapi bila bertembung dengan hakikat sebenar, maka kita buang segala hemah kita, kita serah, kita kembali kepada Allah. Ahli sihir macam mana kita tengok apabila dia nak lawan dengan Nabi Allah Musa AS. Dia tanya, kalau kita menang, wahai Firaun, adakah kita dapat ganjaran yang besar? Firaun jawab, bukan kadar ganjaran yang besar, tapi kamu menjadi orang yang muqarrabin. Orang yang begitu dekat dengan aku. Tengok. Orang yang begitu dekat dengan aku. Tengok. Dia nak jadi orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Maknanya, lebih pada tu aku bagi. Maka, berbunga-bungalah hati penyihir-penyihir ni. Dia rasa semangat, dia rasa bolehlah. Ketika itu, dia melihat dalam bentuk kedekatan. Dekatnya dengan harta benda, dekatnya dengan dunia, dekat dengan pangkat, dekat dengan ni, dekat semua sekali. Seolah-olah dalam genggaman dah. Seronok yang amat sangat. Pertama, mereka ramai. Kedua, mereka bijak. Ketiga, himpunan serentak penyihir-penyihir. Keempat, alat-alat nak nyihir itu ada belaka, tali sebagai contoh. Dan mereka ini diberi ruangan, tempat gelanggang tempat mereka. Nabi Musa yang mendatang. Akhir sekali, apabila Allah tunjukkan mukjizat Nabi Musa, tongkat yang sebatang itu menjadi ular yang hebat. Besar, gagah, hebat, boleh telan belaka ular-ular lain.
Tengok suasana seperti itu, dia terbungkam. Mereka terus nampak kuasa Tuhan, besarnya kepada Tuhan. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Kenapa? Kerana sudah terkalih. Masa tu dia tak nampak lagi hak azam dia tu dia batal habis, tak kira dah. Sampai kepada tahap iman dia jauh lebih hebat pada kita tu, atau puncak. Ni puak-puak penyihir tu. Kata ulama, di waktu pagi mereka kufur, di waktu petang mereka beriman dengan semutlaknya. Maka Firaun cukup marah dan Firaun berkata, "Mu telah beriman kepada Tuhan Musa tanpa minta izin dengan aku. Kalau kamu buat macam ni, aku akan pukul kamu. Dengan cara aku akan potong kaki dan tangan kamu secara bersilang. Dan aku salib kamu kepada batang-batang pokok kurma, biar mati begitu je." Lalu dia jawab, "Faqdi ma anta qadin, innama taqdi fi hazihil hayatid dunya." Buatlah apa yang kamu nak buat, kamu boleh hukum di dunia saja. Sampai kepada tahap tu. Dia tak kira dah. Sebab masa tu dia tak tengok lagi himmah qasirah, dia tengok himmah aliyah. Aliyah ni gantung pada Tuhan terus, dan berlakulah apa yang berlaku, tapi kedudukan mereka amat mulia di sisi Tuhan. Matinya syahid, matinya dengan penuh keimanan. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak memperlakukan kezaliman ke atas golongan orang beriman itu, kecuali kerana mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha mulia. Tengok cerita Ashabul Ukhdud sebagai contoh. Jadi itu cara mereka kenal. Akhirnya mereka serah pada Tuhan. Dan banyak perkara kalau kita tengok, termasuk apa yang kita bincang bab doa ni. Doa. Sebagai contoh, saya sebut doa Nabi Allah apa nama ni? Nabi Allah Ayub alaihi salam. Nabi Ayub doa, "Anni massaniyadni dur wa anta arhamur rahimin." Dia doa macam itu. "Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah disentuh dengan ujian yang berat menyebabkan aku tak mampu nak tanggung ni. Dan Engkau lah yang bersifat maha rahmat, maha kasih sayang." Dia sebut doa macam itu kepada semua. Sehingga At-Tabari berkata, akhirnya Allah kata, "Maka kami pun perkenankan seruan Ayub ketika dia menyeru. Lalu kami lenyapkan penyakit dan bala yang ada pada dirinya." Penyakit yang dialaminya serta musibah yang menimpanya merupakan ujian daripada Allah. Berdasarkan dalam tafsir Jami' Al-Bayan. Al-Imam Syaukani menyatakan, bila mana wa ayyuba isnada rabbahu anni massaniyani dur, yakni penyakit berat di badannya serta kematian keluarganya, wa anta arhamur rahimin. Kemudian Allah mengkhabarkan pengabulan doanya, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur, yakni Allah menyembuhkan apa yang menimpanya. Lihat Fathul Qadir. Syekh Sabuni berkata, cara diberi sembuh oleh Allah kepada Nabi Ayub selepas beliau berdoa kepadanya, maka Allah wahyukan untuk beliau menghentak kakinya ke bumi. Hentak kakinya ke bumi. Kemudian dia lakukan dan keluar daripadanya air yang sejuk macam air mata air. Kemudian diperintahkan kepadanya untuk minum dan mandi daripadanya. Lantas Allah menyembuhkannya, bahkan menjadi lebih sempurna daripada apa yang dimilikinya sebelum daripada itu, dengan kekuatan dan juga kesihatan. Lihat dalam kitab An-Nubuwah wal Anbiya halaman 278. Ibn Katsir berkata, ini adalah cara pelepasan dan penyelesaian kemeluk yang dikurniakan kepada siapa yang bertakwa dan mentaati Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hikmah seperti ini kita faham bahawa seseorang yang bergantung kepada Allah, seorang yang menyerah kepada Allah, dia membatalkan himmah dengan mengharapkan kepada Allah, Allah bagi luar biasa. Saya kisahkan macam ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok orang tu berjaya dalam hidup. Kadang-kadang kita tengok orang itu tidak berapa berjaya dalam hidup.
Kita ambil dua. Berjaya ni tuan-tuan bukan sekadar dapat pangkat. Ramai orang kata, oh dia dapat pangkat besar, berjaya. Oh dia dapat kaya, berjaya. Tak, itu sejuzuk daripada berjaya. Berapa ramai orang pangkat besar, pening kepala, rusing, tak sedap tidur. Tiap-tiap malam duk mikir, takut je, bimbang je. Rusing macam-macam. Orang kaya macam mana dia rusing. Tapi kadang-kadang orang biasa, pekerja maraheng, pekerjanya yang gaji dalam RM100, RM1,000 sebulan, RM2,000 sebulan, tidurkan main lenyap. Hidupnya tenang dan baik. Kadang-kadang dia ni nampak happy pada wajahnya, dapat rezeki, menalhamdulillahkannya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mulutnya sentiasa macam tu. Tak kisah. Jadi, kadang-kadang kita tengok orang ni, bila kita tengok dia berjaya rupa-rupanya, ni saya cakap dalam konsep orang Islam lah. Kalau orang bukan Islam pun ada juga. Tapi ni saya cakap konsep orang Islam dalam Islam. Kita tengok dia ni jaga semayang. Dia rajin ke masjid, dia rajin ke surau, dia rajin belajar ilmu, dia dengar, dia buat baik kepada orang tuanya, dia bantu sahabat-sahabat keluarganya, dia sentiasa menginsafi diri dan dia tidak menyombong diri. Dia buat yang baik-baik belaka. Dia buat. Kesan daripada apa yang dia lakukan itu nampak sangat. Akhirnya Allah SWT bagi kepada dia banyak kelebihan-kelebihan yang dia sendiri tak sangka. Allah dapatnya gini. Ya Allah, akhirnya begini. Semuanya itu memberi satu pengajaran kepada kita dan memberi satu peringatan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Akhirnya kita tengok hidup dia berjaya. Tapi dia makin taat pada Tuhan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Tuan-tuan akan tengok. Orang macam ini, dia bukan sekadar tenang, keluarganya tenang, kehidupannya tenang, ibadatnya tenang. Dan keseluruhannya itu, dia seolah-olah membawa kepada rasa dikasihi, dicintai, dimuliakan oleh orang ramai manusia, makhluk dan seumpamanya. InsyaAllah kita nak bincang tuan-tuan secara khusus berkenaan dengan sirah Nabawiyah. InsyaAllah. Yang kita akan baca mungkin sama ada 4 kali buku ni, 3 kali buku ni, yang itu kita susunglah yang mana lebih baik yang kita boleh khatamkan, kita boleh baca. Tujuannya tak lain tak bukan kita nak jadikan Nabi kita ni pedoman. Sebab dia sebaik-baik makhluk Allah di muka bumi ni, di alam buana ni, maka sewajarnya kita contoh kepadanya. Maka kita tengok kehidupan yang sesempurna kehidupan. Dunia okey, akhirat jauh lagi okey. Yang bimbangnya dua-dua tak okey. Dua-dua bermasalah. Ya zambillah, maka tersilaplah dalam caturan kehidupan kita nak mendapat keredaan Allah. Tapi akhirnya kita tak dapat dan tak perolehinya. Hikmah ini mengajar kita berkenaan dengan beriman kepada qada dan qadar secara sebenarnya. Keimanan tersebut mestilah difahami mengikut tafsiran ulama berkenaan ayat Quran dan hadis secara kefahaman yang betul. Saat yang sama, apa jua kekuatan, kemampuan, manusia tak boleh mengubah dan memecahkan kota takdir ilahi. Contoh terdekat dan nyata kalau kita tengok tahun 2019 hingga 2021, bukan sekadar di negara kita, di dunia, isu coronavirus atau disebut COVID-19 amat sukar dihentikan oleh kebijaksanaan manusia. Dunia tergamam pada peringkat awalnya. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah dengan kuasanya dia boleh tunjuk apa-apa. Kita tengok di tengah setempat berlakunya tsunami. Siapa boleh? Tak boleh buat apa. Kadang-kadang kita tengok gempa bumi dan tanah runtuh. Allah, dahsyat kalau kita tengok kesang tu. Dengan nyawanya, dengan harta bendanya, dengan penempatannya, dengan rasa bimbangnya, dengan kesukarannya. Amat-amat banyak. Dan ini berlaku. Itu menunjukkan sifat Tuhan yang maha berkuasa lagi maha perkasa. Boleh buat apa saja, kun fayakun. Kalau Allah boleh buat yang seperti itu, begitu juga Allah boleh buat kepada hamba-hambanya.
Kadang-kadang Allah naikkan seseorang, Allah jatuhkan seseorang, Allah muliakan seseorang, Allah hinakan seseorang, Allah kayakan seseorang, Allah miskinkan seseorang. Allah boleh buat apa saja. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka mimman tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bila kita dengar ayat ni, kita akan rasa takut. Dia antara pengamatan kami, dunia mutaakhir ini menunjukkan tidak macam dulu. Dunia mutaakhir ini menunjukkan cepat. Zaman kita lagi cepat. Zaman umat Nabi Muhammad ni lagi cepat. Zaman mutaakhir ni lagi cepat. Apa cepat? Semua cepat. Kalau kita tengok masa, kita rasa cepat sangat. Masa, Allah cepatnya masa. Kalau kita tengok dalam buku kami yang bertajuk Masa Peliharalah, Allah cepat sangat masa. Kadang-kadang kita tengok buku anak-anak kita, nota anakku sebagai contoh, Allah cepatnya. Cepat macam mana? Oh, besar dah anak. Hari baru ni kita raya. Kita tengok 10 tahun lepas budak kecil lagi, sekarang ni jadi remaja, masuk universiti, dan ada yang sudah berkahwin, ada begini. Kata cepatnya masa, ya Allah, cepat. Cepat tua. Kadang-kadang kita tak nampak kita tua. Saya rasa muda je. Tapi tiba-tiba Allahu Akbar, tengok ke muka cermin, tengok orang tengok kita, kita ustaz tuanya ustaz. Ya, betul. Dan ini prosesan manusia, tapi kita tak sedar, cepat. Begitu juga sakit. Kita tengok ada orang tu baru 3 bulan lepas, bulat tubuhnya, sihat, tapi dengar cerita sakit saraf, sakit macam-macam. Kita pergi hospital, kita tengok, ya Allah, kesianku, turun berapa? Dia kata turun kat 35 kilo dah. Dia berat 70, tinggal separuh dah. Ada tak macam? Ada. Cepat sangat. Kadang-kadang kita dengar mati pun cepat. Kita ambil gambar, kita tengok kawan kita segar bugar dalam 2 bulan lepas. Dengar cerita mati dah, kita pergi kubur Allah. Tengok lagi gambar dia. Dia senyum, dia shake hand kita, dia peluk kita, dia bergurau dengan kita. Dia kata, kalau aku mati dulu, ziarah kubur aku. Kita kata, insyaAllah kita pergi ziarah. Tengok berlaku cepat. Begitu juga kadang-kadang kita tengok kehidupan kita ni memang cepat. Cepat yang amat sangat. Sebab itu tuan-tuan, bila Allah bagi kepada kita kuasa, Allah bagi kepada kita peluang, Allah bagi kepada kita milikan, Allah bagi kepada kita kelebihan, semuanya itu gunalah untuk taat, patuh dan juga dapat redha Allah. Itu dia. Allah bagi kita duit, alhamdulillah. Walaupun banyak mana, sejuzuk daripada duit itu ada untuk sedekah, untuk infak, untuk tolong orang. Allah bagi kita kuasa. Dengan kuasa itu kita guna sebaik-baiknya untuk bantu rakyat, bantu orang, bantu semua. Allah bagi kepada kita ni kesihatan. Dengan kekuasaan kesihatan yang ada pada kita ni, kita gunakan untuk pergi masjid, belajar ilmu, taat pada Allah Ta'ala. Kita guna je. Hak baik-baik kita guna. Sebab masa cepat sangat tuan-tuan. Kadang-kadang kita akan rugi. Nardu wa naruhu lihajatina wa hajatu man asyala tangqad. Kita kadang-kadang duk pagi-pagi duk sibuk dengan urusan-urusan hidup, tapi urusan orang yang hidup ni tak habis-habis, tiba-tiba mati je. Tuan-tuan, kalau kita mati, apa yang kita kata? Kita nak minta satu kerana nak buat satu. Kita nak minta Tuhan paspung umur kita sebab kita nak sedekah. Lau akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqah. Saya sebut dalam buku Keajaiban Sedekah. Kenapa saya sebut dalam buku Keajaiban Sedekah yang kita bincang sebahagian daripadanya? Kerana di situ kita tengok manusia tahu tentang kelebihan berinfak fi sabilillah, buat apa-apa yang baik, semua tu akan memberi kesan yang baik dalam kehidupan kita. Jom sama-sama kita buat yang seperti itu. Jangan kita abaikan, jangan kita malas, jangan kita rasa runsing dan rasa lemah semangat. Tidak tuan-tuan.
Sebaik-baiknya tuan-tuan, kita kena kembali kepada Allah. Justru hikmah yang kita bincang pada hari ini dengan tajuk apa yang kita katakan sawabikul himam la takhriku aswaral aqdar, memang itulah sebenarnya dan itulah hakikatnya, iaitu apa-apa yang kita cita-citakan, sebesar mana cita-cita kita pun, maka kita tak mampu untuk nak menerobos atau nak mencarikan kota takdir ilahi. Dalam bab qada dan qadar ni satu bab yang paling sensitif dalam rukun iman. Kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal, jangan masuk sangat, nanti banyak yang akan terjerat dan tersilap dalam mafhum qadar-qadar. Sebab itu banyak firqah atau puak-puak dalam Islam terpecah dengan sebab kefahaman tentang qada dan qadar ini. Adanya puak qadariyah, adanya puak jabariyah, adanya puak murji'ah, adanya puak asy'ariyah ataupun puak ahli sunnah wal jamaah atau puak-puak yang lain lagi. Pecahannya kerana apa? Kerana berdasarkan kepada kefahaman berkenaan dengan takdir ilahi, beriman kepada qada dan qadar, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ini menjadi perbahasan yang panjang. Tapi bila sebut sawabikul himami la takhriku aswaral aqdar, nak bagi tahu kepada kita usahalah setakat mana tapi tak jaya. Kita contoh bab dunia lah, bab dunia. Kita ambil bab main bola. Main bola. Dalam satu edisi Piala Dunia, contoh, dalam edisi satu Piala Dunia, saya tak ingat edisi keberapa, tapi kurang daripada 20 tahun lepas lah, awal lagi. Pasukan yang paling perform pada masa itu adalah Brazil. Masya Allah, semua orang meramalkan dia akan menjadi juara. Ada beberapa sebab masa tu bintang-bintangnya ramai, termasuk Neymar, termasuk hebat-hebat saja, kemah. Kedua, main pula di negara dia. Main pula di Brazil. Masya Allah. Jadi orang biasanya kelebihan main tempat sendiri banyak membantu untuk melonjakkan dia menjuarai piala. Jadi ini peluang tu ni. Lawan tuan-tuan. Takdir Tuhan macam mana hari itu lawan dengan Jerman. Jerman beri kepada Brazil 7-1. Tak pernah berlaku dalam sejarah Piala Dunia Brazil kena pukul seperti itu. Memalukan sangat. Sehingga Chancellor Jerman, saya ingat perempuan yang hadir sama tu minta maaf kepada Presiden Brazil, minta maaf lah. Dan dia menepak, dia suka sangat menang. Dan peliknya, pemain-pemain Brazil Jerman ni umurnya tak lebih pada 23 tahun. Purata semua. Ataupun 24 tahun. Sedangkan Brazil ni ada yang 28, 26, 27, 30 ni. Yang maksud saya senior permainan bola, pro yang amat sangat. Tapi itulah kata. Orang kata bola tu bola. Yalah. Maksud saya bukan sekadar bola. Benda lain pun sama. Tengok. Orang duk sangka hebat, menang gini-gini. Allah tunjuk satu. Allah tunjuk semua. Kadang-kadang kita tengok orang main tinju. Oh, tak dikalahkan. Akhirnya dia kalah. Kita tengok orang yang hebat ni tinju. Orang lomba lari kuat. Zaman kita dulu sebut Carl Lewis hebat. Akhirnya kalah dengan Ben Johnson. Walaupun tak berapa nak betul. Akhirnya naik orang ni. Oh, tiba-tiba naik pula lari yang hebat ni. Iaitu Bolt. Naik pula Bull. Apa ni kita kata, dia kuat lari ni. Tapi akhir sekali dia kalah juga. Dan 4 edisi je Piala Olimpik kalah. Sebab manusia ni sifat macam tu. Allah sebut dah, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Dia ada fasa-fasa dalam hidup. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bila kita memahami macam ni, nombor 1 kita syukur. Nombor 2 kita sabar. Nombor 3 kita redha. 3 perkara ni bila ada dalam hidup kita, okey.
Kita syukur dengan sebab nikmat ni dan kita sabar dengan sikit ujian yang Allah nak. Kita reda semuanya. Bab kata Syekh Abdul Wahid bin Zaid, ar-ridha babullahil azam. Reda ini adalah pintu Allah yang besar. Dan kita faham macam mana Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yang kita baca dalam Minhaj Al-Abidin terangkan masalah isu ni panjang lebar dalam buku dia ini. Menunjukkan pada kita bahawa qadar Allah Ta'ala ni kita kena imani dan kita kena yakin satu perkara, tuan-tuan. Perkaranya ialah kita ambil apa yang berlaku itu. Yang pertama, kita rancang. Kita rancang dengan sebaiknya. Kita buat dengan sebaiknya kerana kita mengambil hukum sebab. Kemudian selepas berlakunya, natijahnya, kita ambil hukum reda. Kita reda. Baik kita syukur, tak baik kita sabar dan kita reda. Sebab di sebalik apa yang berlaku itu, kalau kita mengambil dalam bentuk iktibar yang baik, kita akan dapati bahawa kehidupan kita jauh lebih baik selepas daripada itu. Kadang-kadang siapa nak sakit, siapa nak kematian, siapa nak keuzuran, siapa nak kesusahan. Tapi semuanya itu, titik bengik seperti itu, ujian seperti itu, membawa seseorang itu menjadi lebih dekat kepada Allah. Mungkin dia tengok masjid, dia pergi singgah, dia pergi semayang, dia ibadat, dia letak duit RM1 dalam tabung masjid, tak ada masalah. Tapi kalau mungkin dia diberi dengan lempahan kaya raya yang luar biasa, tengok masjid pun tak pandang. Masa pun tak ada. Sibuk dengan dunia. Bak kata pujangga Arab, hiya dunya taqulu bimil'i fiha hazari min fatki wa batsi. Dunia akan menyeru kepada kita dengan apa yang ada padanya, tapi ingat sepak terajangku, ujianku, dan berilah ingatan yang sebaik-baiknya, kalau tak bahaya daripada sepak terajangku, pukulanku. Kerana ramai orang rebah kepada dunia yang akhirnya mereka hanyut, akhirnya mereka sesak, akhirnya mereka hilang pedoman dalam arah dan mereka pun mati secara mengejut tanpa bertaubat kepada Allah wal-iyazubillah. Justru tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itulah hikmah yang kita bacakan pada hari ini. Sawabikul himami la takhriku aswaral aqdar. Mudah-mudahan kita sentiasa menginsafinya. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.